Musim ni dulu pada satu masa dululah, apa yang saya dapat cerita daripada orang tua-tua, arwah orang tua-tua di Mesir ni bermula pada seorang yang bernama Ahmad Singh. Dia ni daripada Pahang. Dan dia ni dengar cerita, mengikut ceritanya dia ni kena menjalani satu hukuman lah, kerana mungkin ada kes ataupun permasalahan dengan Sultan lah. Sultan mungkin Pahang lah kan, daripada Pahang. Jadi dia kena buang ke Mesir lah. Dari segi sebab tu saya memang tak tahulah kenapa dia dihantar ke Mesir. Tapi dia ada melakukan kesalahan, mengikut ceritanya begitu. Jadi bila dia duduk di Mesir ni, dia boleh katakan dia popular pula. Sebab pada zaman tu mungkin orang Mesir tak ramai kan. Jadi dia bila dia datang ni, dia pandai membawa diri mungkin. Jadi orang boleh suka ke dia kan. Walaupun dia tu seorang yang dianggap kata orang bersalah kan, mengikut ceritanya. Tapi bila dia dekat Mesir, dia berubah. Mungkin dia insaf apa, saya tak tahulah tu kan. Tapi dia berubah dari karakter dia. Dia dikenali oleh Mesir. Jadi dengan sebab itulah pada zaman tu, dengan popularnya dia, letaklah nama tu apa, Mesir, Ahmad Singh tu. Itu je yang saya ingatlah kan, daripada cerita-cerita orang tua-tua.